Ahli Parlimen PKR bimbang pengundi Melayu akan menolak parti itu dalam pilihan raya umum akan datang jika isu penternakan babi di Selangor masih terus diperjuangkan. Hassan Abdul Karim berkata, titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mempunyai kewajarannya selaku pemerintah tertinggi yang menjaga kesucian agama Islam. Pada pandangan saya, kalau titah sultan ini nak dipertikaikan, ya konsekuennya maknanya saya tak kisah tentang Pakatan Harapan, tapi PKR itu nanti ditolak oleh orang Melayu, ditolak oleh orang Islam. Pemimpin Melayu, pemimpin Islam dalam isu ini menjuarai untuk nak bela babi. Tak sensitif ke kan? Artinya dengan aspirasi rakyat Islam, orang Melayu ni kan, maknanya patuh dulu kan Sultan itu. Kemudian apa tu, carilah alternatif apa dia yang tapi buat sementara ini jangan dilanggar lah kan. Kalau kalau apa tindakan apa tu sokongan orang Melayu, sokongan orang Islam kan. Jadi itu pandangan saya lah kan. Kalau masyarakat lain nak tolak ke tolaklah, apa hal, tak ada masalah kan. Kita hilang jawatan kita ke apa, tapi ini kata nak apa dia, dan yang raja bersuara itu bukan tak ada sebab kan. Dan dia raja, dia jaga Islam di Selangor tu, dia ketua, dan dia dah bagi belas tahun kerajaan ini tak selesai. Jadi apa dia, janganlah nak kata boleh nak bawa ke semakan kehakiman apa-apa kan. Kena muhasabah dirilah. Negeri ini negeri beraja. Walaupun raja itu berperlembagaan, tapi kena hormatlah.